Hai, saya Sasha Saidin. Selamat datang ke Hello Sihat Apa Khabar, di mana kami ingin bicara bersama anda dari hati ke hati. Dan saya Dr. Fariza, pakar perubatan, pensyarah perubatan dan juga hos podcast anda pada hari ini. Jadi pertama sekali, saya pasti anda tertanya-tanya, apakah Hello Sihat Apa Khabar? Jadi hari ini kami ingin menjawab beberapa soalan yang anda pasti ada atau mungkin ingin tahu tentang podcast ini. Jadi untuk membuka tirai podcast ini di episod pertama ini, kami akan cuba menjawab semua yang anda ingin tahu. Kami cuba. Lihat. Jadi dalam episod pengenalan ini ada beberapa perkara yang kami akan cuba kupaskan dan antaranya adalah apakah maksud Hello Sihat Apa Khabar? Yeah, I think people want to know that. Ya. Yes. Dan soalan kedua, apakah ilmu atau pengajaran yang boleh diambil daripada episod-episod yang kami akan paparkan untuk para penonton podcast ini? Betul, Syah. Saya rasa memang ramai pendengar dan penonton nak tahu macam mana boleh tercetusnya idea untuk kita buat podcast berdua dan juga apa tujuan nak buat podcast ni. Adakah dia macam perbualan biasa, uh, perkongsian kisah peribadi ataupun sebenarnya perkongsian ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum kami pergi dengan lebih jauh lagi, mungkin good idea just to give some introduction about ourselves ya. Jadi saya nak mulakan sesi perkenalan dengan co-host podcast anda ini. Okey. Saya setuju dengan apa Dr. Fariza cakap tadi. Kerana dalam episod-episod yang akan datang, kami akan menjemput tetamu-tetamu yang berkaliber dalam kepakaran masing-masing dengan topik-topik yang cukup menarik. So, bukan saya dan Dr. Fariza sahaja. Yang kami akan ada tetamu-tetamu juga. Dan ada juga subscribers, followers daripada YouTube yang mendengar di Spotify dan mengikuti kami juga di Instagram, di mana kami telah memberi cadangan atau mereka telah memberi cadangan topik untuk kami kupas bersama-sama. Namun adalah lebih menarik untuk penonton kita mengenali siapa kami sebagai host bersama podcast ini. Dr. Fariza yang duduk sebelah saya ni, yang cantik molek, manis. Mungkin anda tertanya-tanya, siapa Dr. Fariza sebenarnya kan? Okey. Jadi saya ingin beri sedikit background ya untuk faedah para penonton kita di YouTube serta pendengar di Spotify yang ingin kenal dengan lebih rapat co-host kita untuk podcast ni. Jadi Dr. Fariza merupakan seorang doktor perubatan sejak 21 tahun yang lalu bukan calang-calang ya. Jadi beliau berpengalaman bekerja di United Kingdom sebagai doktor pakar darah hematologi dan telah kembali berkhidmat di tanah air sebagai pakar dan pensyarah fakulti perubatan. Kini Dr. Fariza bertugas di sebuah hospital swasta di KL dan masih mengajar sebagai pensyarah dan Profesor Ajung? Adjunct. What is adjunct? Profesor Ejau pensyarah yang dijemput. Okay. Adjunct. Profesor Adjunct di Fakulti Perubatan Universiti Swasta. Sebelum ini, Dr. Fariza banyak memberi tempuan kepada rawatan klinikal dan kajian penyelidikan kanser darah seperti leukemia, limfoma dan myeloma. Okay, yeah. You want to explain to me what myeloma is also? I don't really know what myeloma is. Myeloma is very interesting. It's quite a rare disease. Tapi dia sejenis kanser darah lah. Kanser darah. Cuma interestingly, kanser darah yang mengganggu banyak tempat lain. Contohnya kacau tulang, kacau buah pinggang dan kacau bacaan kalsium. I see. Jadi kita banyak nak buat information, banyak nak bawa banyak ubat-ubat baru untuk penyakit ni. Jadi saya banyak terlibat dalam rawatan myeloma di mana saya ada turut membantu menubuhkan myeloma klinik di sebuah hospital dan masih memberi rawatan kemoterapi kepada pesakit-pesakit myeloma. Jadi myeloma dengan limfoma apa beza dia? Oh, very interesting question, Asya. Apa beza limfoma dan myeloma? Persamaannya kedua-duanya kanser darah. Limfoma adalah kanser darah yang lebih kacau kepada bahagian kelenjar lymph node ya. Mungkin pesakit ada bengkak-bengkak
dekat leher, celah peha ataupun celah ketiak, dan selalunya ada tanda-tanda sakit seperti demam, susut berat badan dan berpeluh waktu malam. Myeloma pula dia boleh kacau tulang dan kebanyakan pesakit kita komplain sakit tulang. Okay, terima kasih Dr. Faiza atas pencerahan tu, sebab mungkin kita dah biasa atau mungkin kita pernah dengar all these medical terms, Yes, tapi kita tak tahu what is it exactly. Yeah. So thank you untuk pencerahan tu. No Okay. problem. So saya sambung ya. Beliau juga telah menulis dan menerbitkan lebih 20 artikel kajian ilmiah perubatan di dalam dan luar negara. Wow. Dan dalam perjalanan kerjaya Dr. Faiza, beliau juga telah menganjurkan pelbagai bengkel, forum dan video perubatan untuk pesakit dan orang awam. Dr. Faiza juga aktif dengan kerja amal dan telah menubuhkan NGO sendiri, iaitu Persatuan Pendidikan Perubatan Muda atau Doc Junior Club, dalam memupuk aspek awal pendidikan dan kesihatan kepada pelajar sekolah. Jadi anak saya juga telah turut terlibat dalam That's So Much Fun when he was much younger. But there was a lot of fun. The first time he got to ride in an ambulance. I ingat lagi. Kita buat projek untuk dan juga masa tu kita ada jemput anak yatim juga daripada RPWP Bangi untuk pendidikan awal karier perubatan untuk pelajar sekolah rendah masa tu kan. Betul. Sekolah rendah. It was fun. It was fun, but most importantly, it was educational. Yes. And it was a very good experience for the children. Pendahan awal ya. Pendahan awal untuk anak-anak muda. Anak-anak kita lah. Anak-anak yang masih kecil masa tu. And I mentioned tadi dalam Dr. Faiza juga menganjurkan bagi bengkel, forum dan video perubatan untuk pesakit dan orang awam. And rasanya ada ramai yang dah follow Dr. Faiza di social media, di Instagram terutamanya, di mana Dr. Faiza banyak membuat video-video yang seperti saya katakan tadi untuk orang awam memahami atau basically memberi informasi tentang pelbagai jenis penyakit seperti yang I mentioned tadi yang merupakan kepakaran Dr. Faiza. So if you haven't, please look her up on Instagram. Yes, yes, and you will see all these very, very interesting videos that she puts up. Jadi selain daripada, can I say this Doc Junior Club is it's a form of kerja amal? Dia sebuah NGO ya, dan jadi kita fokus ialah dalam perkongsian ilmu, berplatformkan kerja awam lah, berplatform kerja awam, tapi kita punya objektif ialah untuk beri pendedahan awal. Sebab bagi saya kadang-kadang ada parents mungkin nak anak dia jadi doktor, ataupun ada kanak-kanak dia bercita-cita nak menjadi doktor. Tapi bila nak bertemu doktor tu kena pergi hospital dulu atau pergi klinik dulu, baru ada interaksi dengan doktor. Dan kadang-kadang bila nak pergi hospital tu dah sakit dah pula, bukannya pergi sebagai pelawat. Jadi saya cuba bridge the gap, di mana dalam NGO saya kita cuba untuk memberi pendedahan awal tentang kesihatan. Tak semestinya di hospital, saya ada buat beberapa kolaborasi sebelum ni dengan badan-badan sukan untuk raising awareness macam nutrition untuk sports, untuk fisioterapi, untuk pasukan bola anak saya, dan juga pendedahan awal dekat fakulti perubatan yang anak Sasha pun ada join beberapa tahun lepas. Kita tunjuk macam pergi museum perubatan tengok anatomi, dan juga kita buat macam sesi macam role play di mana budak-budak ni dia diberi peluang buat plaster of Paris. Kalau tanah patah kan, so ada hands-on activity. Yes, they had lots of fun doing that. So something yang sometimes dalam hati you nak memberi, tapi you punya outlet ada kekangan sikit. Dan I rasa benda tu membawa kita ke sini hari ni. Betul. We'll talk about that more. Sebab ada cerita di sebalik cerita. Yes, you nak share cerita tu hari ni. Jadi how I can sum up Fariza in one word for me, I've known Fariza for I would say a good 15 years at least. No, I wouldn't say 15 years. 10 years maybe. About 10 years maybe. A good 10 years. And
daripada my observation memang one word comes to mind, superwoman. Alhamdulillah. She's a superwoman. Dan untuk podcast ni, seperti saya katakan tadi, kita akan ada tetamu-tetamu kita juga untuk episod-episod yang akan datang. Dan saya suka bila berjumpa dengan seseorang, tak semestinya kalau kali pertama ataupun kawan yang memang dah lama kenal, saya memang suka tanya apa khabar. Jadi apa khabar tu is not just a form of apa khabar. To me is like, how are you? It's not just simple greeting. How are you doing? Yes. Are you okay? How are you doing? So ni berbalik kepada tadi tentang caring about other people, and I think the focus of kita punya podcast ni adalah untuk to reach out to people also lah. Yes. Jadi I think it's most fitting untuk saya tanya kepada Faiza, apa khabar Faiza? Alhamdulillah, I'm well. Thank you, Sasha. And yang paling penting sekali, saya bersyukur. Hidup kita kan banyak kesyukuran kan? Betul. Dan saya bersyukur sebab hari ini saya dapat duduk di sini berbicara dengan Sasha, who is also very busy with other things that's going on in the entertainment industry as well. So thank you for the kind introduction, Shah. And sekarang para pendengar dan penonton adalah dengar background saya. Jadi sekarang ni saya nak cerita pula pasal Sasha. But she's actually a lady who doesn't need any introduction. She is Sasha Saidin, dan Sasha merupakan seorang penyanyi, pelakon dan juga model, dan telah berjinak-jinak dengan kamera sejak seawal umur 7 tahun lagi ya. Berlakon iklan ya, Syah? Berlakon iklan yang pertama. Apa iklan first? Iklan You first. ingat tak? If I can cerita lebih sikit lah. Sebenarnya tak adalah saya suka depan kamera ke apa ke, tak. Cuma my mother was approached by a talent scout in a shopping mall. Dan my mom was like, you want to go and try? You want to try? And I was like, I didn't know berlakon dalam in front of the camera tu apa sebenarnya. Tu ni I'm like, oh, okay. Because dia punya, the catch was dia kata ada payment, ada dapat bayaran lah. Incentive tu, bayaran tu kira macam mak saya time tu dia kata kalau nak beli apa-apa dengan duit tu sikit, bolehlah beli mainan ke apa ke. So, mainan? Okay, yes. I'm in. But I don't know, like, yelah umur 7 tahun mungkin blur-blur sikit, I don't remember everything. Tapi it did come naturally to me lah. I don't remember being nervous ke apa ke. It was just something like, okay, Natural. cuma ramai orang lah. There's a lot of people. Tapi yeah, my first TV commercial I remember was for a food product. Yeah. And it was funny because I didn't really like the product. Alamak. But I understood that I had to berlakon depan camera and be like, well, it's funny because I kind of had like a bucket next to me and I was like, but yeah, that's life, I guess. And you have an early exposure. I like To what it's like. exposure. Yeah, working. yeah. Actually, And be when you think about professional, kan? yeah, exactly. Yeah, betul. So it leads to another thing that you do, which is now you are the 5th member of a Malaysian Spice Girl group, which is Elite. Dan Elite telah meraih kejayaan komersial bermula tahun 1990-an. Dan yang paling membanggakan, Elite telah diberi kehormatan untuk memberi persembahan pada acara penutup sukan Commonwealth yang ke-16 tahun 1998 dan telah ditonton oleh beribu-ribu penonton dari negara Commonwealth di seluruh dunia, sesuatu yang membanggakan Malaysia lah. Dan one of the thing that because we talk about how we know each other kan, kita dua ada satu minat terhadap ilmu. Jadi Sasha daripada awal juga sangat menghargai ilmu, telah melanjutkan pelajaran ke College Damansara Utama untuk memperolehi diploma dalam Business Administration. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke University of East Anglia di UK dan mendapat ijazah Bachelor of Science in Business Information
systems. Sounds very technical, Syah. Actually, it's very interesting when you bring that up, because sebenarnya those two kind of relate, elite and my studies. Kerana waktu tu saya selepas saya habis SPM, memang masa kat sekolah tu saya taklah cerdik sangat, tapi alhamdulillah time tu dapat apa, aggregate Yeah. apa, is it aggregate, tapi dapat, I remember I got like a Good aggregate. good aggregate. Those old SPM. Yeah. And I remember running to my father's office. But office dia memang dekat dengan sekolah saya, Bukit Bintang Girls School. Jadi his office is right on the corner of Jalan Bukit Bintang, to show him my results, Jadi sebenarnya saya tak ada plan untuk join elite. Cuma waktu tu selepas I did commercials and all that, memang dapat offer berlakon sebenarnya. Okay. Sebab kebetulan rumah saya dulu banyak orang pakai untuk lokasi penggambaran. Yalah. Tapi my parents tak bagi. Dia kata kalau TV commercial 1 hari 2 hari je okey lah kan. Yeah. So saya memang tak terlibat dalam drama ke apa semua. Cuma lepas saya habis SPM tu, saya dapat tawaran untuk pergi audition untuk elite. Okay. So my parents cakap, okay, since I did well in my SPM, and me thinking that elite setahun 2 tahun je, because actually saya dah sign up untuk buat A-levels Okay. at a college already. I actually started already my first semester. Tapi saya memikirkan waktu tu saya cuma setahun 2 tahun dalam elite, tapi rupanya sampai sekarang dalam elite kan. Tapi whatever this, I promised myself, but I promised myself that I would go back to studying, and so that's what happened. Eventually, I did go back to studying and got my degree and all that. And after you got your degree, you came back to Malaysia, and Sasha dan keluarganya telah membuka beberapa startup business, ya, termasuk mailboxes, etc. Dan yang interesting ni juga, saya kenal Ibu Sasha, Puan Gloria Holmes, dan Puan Gloria adalah bekas guru bahasa Inggeris dan guru seni. Jadi bersama-sama dengan Ibu Sasha dan ibunya telah menubuhkan sebuah tadika, di mana Sasha juga adalah seorang guru kanak-kanak prataska. Also sweet. It was funny sebab waktu tu saya cakap mak saya, boleh ajar kindergarten, tapi yang What did you think? tapi yang kecil-kecil je. What did you think? Salary? Yang umur, I thought like umur 4 tahun, 5 tahun. Yang besar sikit tu macam nakal. Play school lah ni. Aduh. But yang saya ajar tu memang nursery, I guess you would say, nursery kids, and comel sangat-sangat. I really enjoy it. Yeah, delightful age kan. Yeah. Seterusnya, sebab saya rasa ramai orang kenal Sasha, I say this as a friend, but mungkin untuk pendengar dan penonton, Sasha dikenali lebih sebagai seorang selebriti, tapi there's more to her, Jadi Sasha telah menerbitkan satu album solo bertajuk Kerana Cinta, tetapi di samping menyanyi ataupun menari di dalam album itu, Sasha juga telah mengambil beberapa role ataupun peranan di dalam penerbitan album beliau. Beliau menjadi executive producer, penulis lirik dan juga video director untuk hampir kesemua music video untuk album tersebut. Dan juga sekarang Sasha di Dubai kan. Jadi di sana Sasha juga telah mewakili Malaysia, mengharumkan nama Malaysia, menjadi pengacara apabila negara kita terlibat di Expo, because Dubai is like a center of business and finance, ya. Jadi you mewakili negara lah, bila mewakili negara sebagai pengacara di sana untuk acara-acara antarabangsa, contohnya Malaysian Pavilion Expo Dubai tahun 2020, di mana ketika itu Sasha bekerjasama dengan agensi kerajaan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia MGTC. Dan going back to your roots yang terkini, just a few weeks ago I went, you had your sulung elite bersama-sama the rest of anggota elite, iaitu Elite Live 25 yang merupakan meraihkan pembabitian 30 tahun elite dalam industri hiburan tanah air. So after all that, I just want to ask you, how are you?
Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Um, masih ada projek lagi dengan Elite Okay, that's good to know. dan juga KRU juga. Alhamdulillah. Tapi saya akan pulang juga ke Dubai tak lama lagi. Tapi di samping tu sekarang ni dengan teknologi kita boleh buat macam-macam kan. Jadi kalau ada apa-apa yang perlu saya contohnya lah macam untuk podcast ni, sebelum ni saya kat Dubai. Tapi kita sempat kita berbual bicara di online. We had our online meetings and I would do the script, Faiza pun buat script, then we would have so boleh je sebenarnya kalau kita nak. Yelah, secara maya. If there's a will, there's a way. Yes, yeah. Kan? Betul. Dan juga saya sibuk dengan menolong ibu saya di mana my father's no longer around. Jadi ibu saya sendiri. Cuma anak saya pula dia sempat belajar di Dubai. Yeah. Tapi kerana mungkin saya was a single mother for 11 years. I think around that 11 years. Jadi dia dah biasa bersama dengan ibu saya dan my mother's turning 80 next year, Alhamdulillah. Tapi she had 4. So she had a hip replacement surgery. Jadi waktu tu Arya pun dia terlalu rindukan Malaysia, dia rindukan kawan-kawan dia rindukan nena dia. Dan dia risaukan nena dia duduk seorang. Walaupun I must say my mother is a very independent person. Dia memang suka buat everything sendiri. Dia tak kisah untuk sendiri. She gets on with everything. Cuma I think it was a natural thing that he wanted to be back. And anak saya pun besar, tinggi dia ikut datuk dia. Jadi bila fikir balik ni semua, I always say it's the will of Allah. Memang dah telah diaturkan perjalanannya. Jadi kami mengambil keputusan atau Arya pun kami discuss untuk beliau pulang dan sekarang ni beliau dengan ibu saya. Jadi bila saya kat Dubai taklah risau sangat. Mak saya dan juga Arya. And I think it's a better lifestyle for him here lah. Dia dengan kawan-kawan dia semua. Ya. Betul. So interesting that Sasha mention pasal Arya. Sebab saya rasa soalan yang ramai orang tanya adalah macam mana boleh tercetusnya idea untuk buat podcast sama-sama. Jadi saya kadang-kadang bila Sasha balik susah nak, dia pun sibuk, saya pun sibuk, tapi kita cuba make time untuk go lunch together. So one of our lunch dates tu kita makan kat TRX hari tu. Seperti biasa bila kita berbicara, kita mesti cakap benda deep kan. Yes. Always cakap benda deep. And then sometimes I ada soalan, you have questions, I have questions. Kadang-kadang tak ada jawapan pun, tapi it's nice just to ping-pong some points with somebody who can carry the weight of that conversation. So then why do we need to talk about deep stuff? Sebab umur-umur macam ni, kita punya ni nak cari makna. Betul. Kita nak cari arah, nak cari makna. No need to be superficial level anymore. We need to know why we do this. Betul. Why we do that. Why we decide like this. So from that conversation, sebenarnya saya pun banyak serap positive energy from her. Same. Faiza also a very positive person. I mean, if you are a doctor, seorang doktor, itu that's already something. You're a giver. You're a giver. You're helping people. Semua. So sometimes when I doktor pun kadang-kadang kita kena merenung sekeliling kan. Dan bila kita jumpa masa satu lunch date tu, the beginning of this year kan, kita kata mungkin ada manfaatnya kalau perbualan kita dikongsi dengan kumpulan tertentu. Maybe not for everyone, but ada yang mencari di fasa yang perjalanan yang sama macam kita. Sebab the first time I met you, masa tu anak saya Johan Ryan, anak Sasha Adam Arya Sena ataupun Arya,
classmates. So saya jumpa sekolah sama. Kita jumpa sebagai ibu. Betul. Tunggu anak balik sekolah ke tepi gate Betul. tiket sekolah. So I met you as a mother and you met me also as a mother. Betul. So we have a lot of parenting and then it starts with building the next generation. Betul. And bila saya buat saya punya Dog Junior Club, Sasha pun banyak support. Betul. Kita banyak buat forum together. Betul. Jadi so sekarang ni this podcast is not just for as parents but also merangkumi topik-topik yang macam tadi orang dah bagi suggestion kat kita. Kita cuba berbicara topik-topik seterusnya seperti kesihatan, kesihatan mental, kesihatan fizikal, relationship, family and also about money ya. Betul. Jadi I think one key element dalam podcast kita ni adalah well, I can speak for myself, but I think you also the same. We are blessed to have many friends in our lives from all walks of life. Dan waktu tu yang masa seperti Faizal kata, masa kita berjumpa over lunch talking about life and sebab kehidupan kita, I think both you and quite intense. and our both of our lives is very routine, especially if you're a mother also about work, very routine. And sometimes you can't help but question certain things that happen in your life, and sometimes it's not everybody and anybody that you can talk about this kind of things kan. You kena pilih juga siapa you Betul. venting, siapa you offload kan. Betul. Saya pilih. Dan I rasa when we got together and Faizal first talked about the podcast, I said, oh my god, I pun dah lama teringin nak buat podcast macam ni. In fact, I rasa I pernah buat kind of like a podcast. Waktu tu I also had Fariza on it. I mean in podcast when I was in lockdown waktu tu. Masa COVID, I was in lockdown kena duduk kat bilik hotel 7 hari ke 10 hari, tak ingat lah. Time tu kan tak boleh keluar dari bilik hotel tu. And I decided how can I pass my time. Jadi waktu tu saya kata, okay lah, saya nak buat IG live because I have my phone. I have so many friends who are kepakaran dalam bidang masing-masing, like I said, all walks of life. And one of the episodes I had Fariza on there and we talked about COVID, vaccines. And it was very, very good. A lot of people got a lot of information daripada episode tu. Terima kasih Fariza. And so it's something that memang saya dah lama teringin nak buat juga. Betul. But I didn't know how to go about it. Yeah, and I kind of manifested it, I guess. Yes. And so here we are today. Yes. Jadi so basically that's one of the key element I think is that how this came into being is that the fact that we have wonderful friends. Yes. Who are willing to speak on important topics, not just normal chit chat. Or we hope that people find them interesting topics. So yeah. Yes. Okay. So Sasha telah bagi penerangan sikit lah macam mana kita pilih tajuk Hello Sihat Apa Khabar ni. Tapi Sasha memang seorang yang suka tanya apa khabar, how are you. It's not just a greeting but it's actually an honest question. Betul. You really want to know how the other person is doing. So Jadi untuk bila kita tanya pasal apa khabar ni, what do you think about the connotation behind? It's a loaded question. Hello sihat, apa khabar? Apa khabar? Are you ready for the answer? Betul. Jadi waktu kita brainstorm untuk tajuk podcast ni, macam-macam we came up with lah. Tapi sebenarnya like you said, apa khabar? We always ask each other apa khabar kan. Tapi sebenarnya, and we're huggers, we like to hug. Yes. We hug the person, say apa khabar, and to really make that person feel comfortable, of course, first of all, and Feel seen. Yeah, exactly. Jadi Hello Sihat tu pun we came up because of course Dr. Fariza is a doctor, and like I say, it's we want everybody to be healthy. So whether it's physical or mental kan. Jadi Hello Sihat Apa Khabar, anda tanya mengapa title tu dipilih untuk podcast ni.
Untuk menjawab soalan ni, pertama sekali, harus dikatakan topik kesihatan mental kini semakin hari semakin menonjol dan relevan di dalam masyarakat kita yang merangkumi pelbagai lapisan kategori sama ada dari sudut kaum, jantina atau status ekonomi kita. Kalau kita sekarang ni, kita selalu we're usually on our phones. We have to admit this. Dan we have this thing sekarang ni FYP, for your page. Dan pasti, I'm sure topik-topik tentang kesihatan mental tu pasti anda pernah lihat sewaktu anda sedang scroll atau apa kan. Sebab memang sekarang ni awareness tentang kesihatan mental atau mental health ini sangat-sangat diutamakan, and which is right because it's something that is really affecting every single person. There's not, yang berat. not one person that I know that is not affected with the mental health. Cuma sama ada mental health mereka is good or bad. Tapi rasanya everybody has a question about mental health. Jadi selain daripada diskusi tentang kesihatan fizikal, topik kesihatan mental adalah sangat penting untuk menjalani kehidupan yang optimum. That's what we want sebenarnya. Yang boleh merangkumi hubungan sosial di antara keluarga serta rakan-rakan dan juga prestasi kita di tempat kerja. Because contohnya depression for example, if somebody kesihatan mental mereka is not in a good state of mind, memang akan affect seseorang itu dalam setiap aktiviti harian mereka for sure. Jadi bagi Fariza, mungkin daripada segi sudut seorang doktor, apakah definisi anda tentang kesihatan mental? Okay. Betul macam saya cakap, kesihatan mental ni actually sounds like a heavy topic, topik yang berat, dan saya rasa ramai orang nak berbicara tapi dia tak tahu nak start dekat mana. So kesihatan mental ni bukan setakat tiada kemurungan, tiada depression, tiada anxiety, tetapi dia adalah satu konsep di mana kita cuba hadapi kehidupan tapi masih tenang, dan kita cuba selaraskan beberapa parameter lain, contohnya kesihatan mental selari dengan kesihatan jiwa kita, fizikal kita dan fikiran kita. Bukan bermaksud masalah tak boleh datang. Masalah tak tiap hari ada. Betul. Tapi how do we still stand in our ground and carry on, and tidak lupa kepada keyakinan diri, kita tak takut nak melangkah ke hadapan. Jadi macam yes, I've been a doctor for 21 years, and then sebagai doktor, I'm sure other doctors also feel the same way. Kadang-kadang kita buat definisi kesihatan fizikal ni berdasarkan parameter data-data fizikal macam blood pressure berapa, ataupun berdasarkan keputusan ujian darah. Tetapi itu adalah kesihatan fizikal. Kadang-kadang ada orang ni dia mental dia tak berapa elok, walaupun dia punya bacaan parameter fizikal dia semua okey. Betul. So tu macam mana kan? Jadi saya rasa pada umur sekarang, umur kita sekarang, kita mungkin ada wisdom sikit, kita ada insight sikit, dan juga perjalanan spirituality masing-masing. Saya nak tunaikan tanggungjawab saya bersama Sasha Sahidin untuk berkongsi sedikit perspektif dan juga sedikit ilmu daripada tetamu-tetamu yang akan kita jemput, dan mereka pun ahli dalam bidang masing-masing. Betul. Jadi saya rasa apa pula pendapat Sasha mengenai definisi Sasha tentang kesihatan mental? Okay, kalau bagi saya, yelah saya tak ada background medical, so bagi saya my background is School of Hard Knocks, as a phrase goes. Jadi like you said, bila kita dah berumur ni, meaning kita dah mature, kita dah melalui pelbagai pengalaman, sama ada baik atau buruk, pahit manis, and these lessons that we learn in life. Sometimes lessons that we wish we didn't have to go through, tapi itulah, sometimes kita terpaksa mengharungi ujian-ujian ni untuk realize, mungkin untuk to be more grateful, we bersyukur like you said tadi earlier on. Tapi yang interesting pasal mental health ni, kesihatan mental ni adalah
Kalau kita sakit secara fizikal, katakan sesama ke batuk, kita boleh je pergi doktor. Pergi doktor, sit down, tell the doctor. Oh, kadang-kadang tak payah bagi tahu doktor pun, dia boleh tengok muka kita mungkin pucat, nampak pucat, lesu, and doktor boleh prescribe ubat. Okay. Tapi kalau kesihatan mental ni, it's a very intangible thing that it's in a way it's touch and go, because you can't really pinpoint mungkin apakah if let's say I rasa I beri anggap mungkin kawan I ni, I rasa dia tengah ada gangguan mental atau emosi lah. Tapi kita tak boleh pinpoint selagi kita sit down, talk to the person, dan kita cuba fahami apa yang mereka lalui. So it's a very It's time consuming also. and you need patience to deal with somebody who might be going through something yang traumatic dalam segi mental, kesihatan mental dia. Jadi it's not just something that you can, like I said, pergi prescribe ubat ke apa ke. Walaupun kita boleh pergi jumpa psychologist, psychiatrist, dan ada ubat-ubat yang boleh diberi. Tapi I think in the long run, kita nak cuba memupuk kesihatan mental yang kalau boleh the coping mechanism tu harus ada. Dan kita tak bergantung lah pada ubat-ubatan lah kalau boleh sebenarnya. So bagaimana kita nak memupuk masyarakat yang mempunyai kesihatan mental. For me, for example, again, one of the reasons yang kita dalam perbincangan kita over our lunchtime or whenever we meet tu, kita sering membincangkan tentang let's say I might have a topic pasal kesihatan, I will go to Fariza and say, okay, I'm not feeling well, this and that. Tapi sometimes kita, let's say macam saya bukan seorang doktor, saya tak ada punyai background medical, tapi saya tak nak pergi jumpa doktor. Mungkin daripada segi kos atau daripada segi segan atau apa kan. Saya Google atau saya pergi ke cari di YouTube atau apa semua kan. Jadi sometimes it helps, especially kalau daripada kesihatan mental, because there are a lot of people out there yang legit, yang boleh memberi tips atau memberi nasihat untuk macam mana nak cope dengan masalah kesihatan mental or certain issue that kita tengah face. Jadi selain daripada itu, kita mempunyai kawan-kawan. Jadi dengan kawan-kawan lah kita meluahkan perasaan sedih ke, or sometimes we might be even questioning ourselves, and we need a friend to give us that reassurance. Validate as well. Kan? Jadi untuk menjawab apakah kesihatan mental, saya rasa kesihatan mental tu is to be in a not necessarily a happy state of mind, because you cannot be happy all the time. Place of acceptance maybe? Place of peace. Peace. To be peaceful and content, I rasa. Yeah. But it's a very, very broad subject sebenarnya kesihatan mental. Jadi sebab tu kita decided untuk buat podcast ni, sebab kita nak sharing, like I said, dengan kawan-kawan yang kita ada, yang akan menjadi tetamu-tetamu kita. Some of them pun bukan kawan-kawan kita. Some of them pun was introduced to us. And Kawan sekerja. A friend of a friend. Macam tu. Circle yang sama. Betul. Jadi itulah yang saya rasa kesihatan mental tu, kalau kita mempunyai kesihatan mental yang in a good place, we should try and share that the good vibes macam tu. And I think that's what I would like to do with this podcast sebenarnya. Jadi harapan kami ialah takeaway daripada podcast nanti, macam mana penonton dan pendengar akan tengok for the next few episodes nanti. Takeaway ialah ruang ni ruang selamat. Ruang ni ruang yang jujur. Dan mungkin kami tak dapat bagi semua jawapan pada persoalan anda, tapi at least ada clue atau hint where to go next with your questions. Jadi kadang-kadang kita pun tak perlu nak dapatkan piece or content
not just with physical health but also mental health. Kita just nak bagi satu ruang yang you just calm, you jujur, then you just try to be present, dan berani untuk dengar podcast ni, untuk dengar topik-topik berat yang tak semua orang cakap tapi kami berdua akan cakap benda tu. So so kita harap kita lebih dekat dengan diri kita Betul. dan anda lebih dekat dengan In a way, we're doing this for ourselves also. So itulah sebenarnya kan. sebenarnya mungkin for me lah, tetamu-tetamu yang kita ada tu mungkin ada topik-topik yang berkaitan dengan diri kita juga. So in a way kita diri sendiri dapat Belajar, menimba ilmu pengetahuan yang sangat-sangat priceless sebenarnya, yang mungkin diberi peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang daripada pakar. betul. So I tak sabarlah nak cakap pasal apa setakat ni daripada feedback dan kiriman daripada follower kami di Instagram dan juga di YouTube. Ramai yang DM dengan cadangan-cadangan topik. So ramai yang request topik perubatan seperti kanser, obesity dan juga gejala kesihatan yang kini melanda orang muda. Jadi interestingly Syah, bila I check dalam DM ada juga yang request topik relationship. That's very interesting sebab yalah kita tak sangka lah orang bagi feedback macam tu, tapi kita akan cuba jawab. Dan juga biasalah orang perempuan nak minta topik kecantikan and body image. Dan lagi satu yang saya sangat excited ialah topik kewangan wanita. Seorang lagi kita punya follower minta topik tentang cabaran zaman ni, tentang isu kewangan rumah tangga, isu nafkah dan juga isu financial independence or financial freedom for women. Saya sangat excited dan kita nampaklah follower kita alhamdulillah so far adalah golongan yang sama dengan kita, mendahagakan ilmu, dan very interesting to see perspektif daripada kami berdua bila kita cakap tentang topik-topik ini, ya. Betul. Okay. Ya, saya setuju, sangat-sangat setuju dengan Faiza, dan selain daripada mendapat pandangan secara medical dari Faiza, dan saya harap dari pandangan non-medical daripada saya secara umum, dengan interaksi kami bersama tetamu-tetamu kami nanti, penonton dan pendengar, sebab penonton di YouTube dan pendengar di Spotify akan mendapat iktibar melalui pembelajaran dan pengembangan diri secara positif. Jadi untuk benefit para penonton dan para pendengar kami, Fariza, apakah yang mereka boleh expect dari episod yang akan datang dalam Hello Sihat? Apa khabar? So episod yang macam saya cakap tadi, kesihatan fizikal, kesihatan mental, relationship, body image, beauty dan juga tentang kewangan, isu kewangan terutamanya di kalangan orang wanita kita. Cuma saya just nak buat sedikit disclaimer, kerana dalam podcast Hello Sihat Apa Khabar ni kita bertujuan untuk pendidikan umum sebenarnya, dan melalui platform perkongsian peribadi dan self reflection. Jadi segala maklumat dan pendapat yang kita sampaikan bukanlah bertujuan sebagai konsultasi rasmi perubatan untuk tujuan diagnosis ataupun untuk tujuan rawatan. Jadi para penonton dan para pendengar dinasihatkan untuk mendapatkan konsultasi rasmi daripada doktor sebelum membuat sebarang keputusan kesihatan. Dan segala pandangan dan pendapat yang diberikan dalam podcast ini adalah pandangan peribadi saya Syahidin dan pandangan peribadi Dr. Wan Fariza Wan Jamaluddin, dan tiada mewakili mana-mana hospital, organisasi, dan juga kami tidak bertanggungjawab dalam sebarang kerugian, kerosakan ataupun kesan daripada akibat penggunaan maklumat yang dikongsi dalam podcast kita. Betul. Jadi dengan mendengar dan menonton podcast ini, kita menganggap pendengar dan penonton bersetuju dengan segala tindakan dan keputusan adalah atas tanggungjawab individu. Jadi kita pun dah tak sabar nak share kita punya first episode very very soon. Jadi nantikan episod pertama kami nanti akan ke udara sedikit masa lagi, dan sehingga itu kita teruskan usaha kita untuk mencari makna dan erti. Betul, dan kami juga mengalur-alurkan sekiranya anda ada topik yang mungkin kami tak sebut tadi, kan,
obesity, apa tadi? Relationships, kewangan. Okay, so mungkin ada topik selain daripada tu yang anda ingin kami bincangkan dalam podcast Hello Sihat Apa Khabar ni. Kami akan cuba untuk membentangkan isu-isu berkenaan bersama-sama tetamu-tetamu kami yang terdiri daripada komuniti yang relevan serta arif dalam topik tersebut. Dan just to reiterate what you said tadi, apa yang kami lakukan untuk podcast ni sebenarnya untuk sharing. It's a sharing session. Dan sekiranya anda rasa episod yang akan datang tu, if it speaks to you, if you feel that you can connect to apa yang dibincangkan oleh kami atau oleh tetamu kami, pastikan anda mendapat help from the right place, the right sources. Kerana kami membincangkan, kami memberi pendapat, tapi secara umum seperti Dr. Farid cakap, katakan kita kita memberi pendapat kita lah sebenarnya. Dan yang penting yang penting anda pergi mendapatkan bantuan sama ada daripada doktor ataupun mungkin you think it's time finally untuk anda tell that friend what you're going through. Mungkin sebelum ni anda pendam, anda rasa I'm strong enough, I can do this on my own, atau I'll get over it, atau so reach out. Jangan segan untuk reach out. Kerana like I said, dengan mental health ni tak ada seorang pun yang tak melalui kemurungan, kesukaran untuk mengawal emosi sebenarnya. So emosi kita can be up and down. Sama ada kita yang menentukan our own emotions ataupun orang yang sekeliling kita yang causes us to maybe spiral out of control. Tapi yang penting kita harus berani bercakap. Mulakan the first step. Exactly. Jadi This is the first step. betul. Jadi terima kasih kepada anda kerana menonton episod pertama kami ya. Nanti coming soon. The next one. Mungkin episod pertama Yelah, episode pertama kita dua je. icebreaker. Jadi terima kasih kerana menonton kami dan di YouTube dan pendengar kami di Spotify. Dan kami harap anda akan setia bersama kami untuk episod-episod yang akan datang, dengan harapan ianya dapat memberi pencerahan yang dicari-cari. Jadi jangan lupa juga follow kami di Instagram, di YouTube, di Spotify untuk info-info yang terkini. Until then, please be kind to yourself and take care of each other. Sampai jumpa lagi.